Kalau korang tengok kat belakang tu, ada sepasang suami isteri ataupun ada satu pakcik tu, dia tengah berniaga. Saya pun tak sempat nak tengok dia berniaga apa. So kita nak bagi dia rehat hari ni, nak tengok dia nak ke tak. So korang nak tengok konten ni, jom follow saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sihat? Alhamdulillah. Ini kalau sehari berapa ni sale? 1,000 dah? Tak. Ha? Paling banyak pun dalam 300 lebih. Paling banyak 300 lebih? Kalau nasi ayam ni semua habis 300 lebih je? 300 lebih. Oh. Tak. TI ni potong kaki tak? Tak. Ha? Tak. Main rasa satu? Boleh. Boleh Kalau kata hari ni saya nak bagi rehat, mau tak? Boleh? Boleh? Boleh. Betul? Betul. Rehat awal balik rumah. Boleh? Cuma ada syarat dia je. Apa dia? Dekat rumah nanti kena jamu saya air teh. Boleh? 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 Bungkus semua. Mai kita bungkus dengan air-air sekali. Balik boleh rehat. Nama apa? Salam Tok. Nama apa ni? Damia Aisyah. Daima Aisyah. Oh sedapnya. Ini nama apa? Nordiana. Oh. Kenapa demam? Dah makan ubat? Dia sakit? Sakit mana? Sakit tekak? Oh. Tu dah makan ubat okey sikit dah? Okey Mai saya tolong. Kira kalau ikutkan dah berapa lama berniaga ni? Sekarang 10 tahun dah. Kat 10 tahun dah? Oh. Asal mana tuan? Saya Kuching. Kuching, Sarawak. Banyak ni boleh lah. Alhamdulillah. Tapi anak-anak sekolah lah kan. Cuma dia tak sihat lah kan. Dah berapa lama hijrah daripada Sarawak tu datang ke Semenanjung ni? 30 tahun dah. Kat 30 tahun dah. Boleh saya tanya sikit tak? Boleh. Apa perbezaan antara orang Sarawak dengan orang Semenanjung ni? Perbezaan dia banyak. Kat mana tu? Boleh saya tahu? Waktu kita nak makan dengan Cina, dengan Nepal, dengan Melayu, berlainan. Oh, berlainan Kat sana lain. Oh, maksudnya sana tak ada isu, sini dia sensitif sikit. Sensitif. Okey. Kalau kita bila kita makan tempat Cina, ni orang pun tengok kita pun lain. Oh, sebab saya ada dengar juga kata kalau kat Sarawak tu benda tu normal kan, benda tu tak ada isu pun, tapi dekat Semenanjung ni macam benda besar pula. Saya pun tak pernah sampai Sarawak lagi. Dalam banyak-banyak tempat saya pergi. Tuan, saya pergi ambil nasi. Saya tak sini Masuk TV. Allah, masuk TV tak boleh Tengok TikTok. Silap orang kot. Tak, saya takut silap orang je. Minum bagi kuat, bagi sihat. Alright, uncle, no problem. Ambil je. Tak payah bayar. Assalamualaikum. Nah, nanti minum. Okey. Ni, cikgu. Ya, saya. Niaga elok. Ni nasi. Nak nasi. Ambil bagi anak makan. Ma. Ada berapa orang anak? 2. Dengan ibu sekali. Okey bang. Baik, terima kasih Alright. Ambil lagi. Makan. Tuan dah minum? Nah, ambil satu. Ambil Waalaikumsalam. Nah, ambil air. Puan, saya ada buat kenduri sikit nasi ayam dengan teh ais. Datang ambil boleh? Boleh mai ambil. Okey Alright. Mana ada influencer tua-tua ni, mana ada influencer. Mai kita kena ambil. Okey, baik. Terima kasih puan Okey, baik. Sama. Nah. Terima kasih cikgu. Baik. Cikgu Sari ni. Tak silap orang. Syahri bini seorang, saya Jamil bini 3. Tapi gerai memang ada kat sini je lah kan. Tak ada macam bawa barang balik ke apa ke atau betul? Oh, boleh. Sini tak boleh tinggal apa, tinggal kemah je lah. Kemah je dengan tempat. Oh, okey. Saya terserempak dengan tuan ni tengah berniaga nasi ayam dengan wife dia, lepas tu ada anak 2 orang kan. Anak dia kebetulan tak sihat, so tak boleh pergi sekolah. So hari ni saya teruskanlah niat saya untuk memberi rehat kepada orang. So kita tapau segala-galanya tadi, kita bayar. Sekarang ni kejap lagi kita pergi rumah dia orang. Kita kemas-kemas ni kita pergi rumah dia orang. So kita minum teh kejap kat sana, lepas tu kita balik lah. Kita bagi dia orang rehat je hari ni. Kak, nah, ni ambil duit ni. Ambil lah. Baik, tak apa. Boleh saya pegang tak apa? Boleh saya pegang tak apa? Ini cikgu Syahri. Tak, silap orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk saya minta taxi masuk Mai kita pegang minum, bagi sihat sikit. Tadi minum manis banyak lah kan. Letak je dalam tekoh ni, kita letak Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Orang kata apa, dia perlahan-lahan dia akan brew kan. Pengurangnya. Allah, jangan. Saya ni cak ayam je, tak cak ayam je. Betul-betul sangat-sangat cak ayam je. Mai jemput. Jemput. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya hanya sebarkan bagi
Siapa-siapa try minum. Manalah tahu asbab sihat. Sebab kekayaan yang betul-betul ni sebenarnya bukan duit, kesihatan. Duit banyak kalau sakit tak guna. Oh, fans cover. Assalamualaikum. Halo. Kita tak tengok depan tau. Kau tu tengok dekat TikTok dengan tengok sekarang ada beza tak? Tapi excited lah sebab kita jumpa dengan orang yang kita minat tu. Kita ni kan. Apalah minat sangat, apa benda lah minat. Tapi bila dah berdepan ni biasalah. Ni kalau dah kata bulan puasa saya datang buka puasa boleh tak? Boleh. Saya ni kadang-kadang sunyi tak tahu nak buka puasa dengan siapa-siapa. Saya minta maaf lah, saya ganggu. Minta maaf yang banyak lah. Tak ada ganggu. Mai bang. Nah, ni saya bagi nah. Saya tak jual, saya bagi je. Okey. Nanti cubalah nah. Okey, bye. Okey, baik. Jumpa lagi nah. Okey, baik. Assalamualaikum. Okey guys, alhamdulillah niat saya untuk beri rehat kepada diorang dah tercapai. Kita doakan semoga rezeki diorang dipermudahkan, semoga diorang bahagia dunia akhirat, dan yang paling penting dalam lingkungan dan perlindungan Allah SWT. So guys, episod rehat kali ni dah berakhir. Kita temu rehat yang next pula. Cikgu Syahri, Bukit Jalil. Jumpa lagi.